Dekat sikit record. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi. Hari ni kita nak pergi mana? Jungle Gym. Kita nak pergi jalan-jalan ke Jungle Gym. Jungle Gym Bangsal. Cakap kan? Jungle Gym Bangsal. Nah, kita breakfast dulu. Okay, roti, orang makan roti, lepas tu saya makan nasi lemak. Tak mana tak ada kat situ. Roti puding. Sekejap jatuh. Puding. Abang nak try tak? Nak? Jatuh. Ni dia. Nak? Mana tu? Is this? Tahu ada inti apa? You want some? Nak? Nyam nyam nyam. No. Ni ada kaya. Green tea. Green tea. Okay. We're going to Jungle Gym Bangsal. This is our first time, right? First time at this mall. It looks like similar like the real. I mean like the dalam Jungle Gym. It looks the same but it's new. Like what it says. New. Samsung. Tu atas tu. Okay, jom. Tu sana. Ya dah. Tu nampak? Atas. The Jungle Gym. Jom, naik. Pergi jalan depan. Scary. Huh? Scary. Why? No, that's scary. No, grab your phone. Sebenarnya hari ni kita orang tak plan nak datang ke sini. Tapi disebabkan budak ni anak nombor 2 memujuk daddy dia suruh datang. Because you said if I eat all my veggies, I can go here. Itulah daddy dia cakap dia tak suka makan veggie tau. Kaira ni dia tak suka makan veggie, tak suka makan ayam. Macam real food tu dia macam tak nak sangat. So ni kira deal dia dengan daddy dia lah. Daddy dia cakap kalau dia nak makan yang sihat-sihat, sorry, kalau dia nak datang dekat Jungle Gym, dia kena makan healthy food. So setakat ni hari kedua dia masih makan healthy food. Makan healthy food tu forever tau. Not only today, not only yesterday tau. Okay. So we approaching Jungle Gym. Well, it looks like we're flying. Look up. Padahalnya saya punya kerja kat rumah ni banyak lagi belum settle. Baju sekolah dia orang tak gosok lagi, homework pun dia orang tak settle semua lagi, baru separuh siap. Tapi tak apalah, layan je lah budak-budak nak main. Wow, ada go-kart lah. Macam mana? Ha? Your own. Maksudnya kalau dapat sakit ke apa ke, dia tak bertanggungjawab. You kena bertanggungjawab sendiri kalau accident ke apa ke. Ya. Look, there's Oh. Hello Kitty. Wow. Kitty stickers and Hello and then Sanrio. Apa Sanrio tu? waiter. I don't know, card. And then this is Kuromi and this is Pachaka, the one that you can open, and then there's like dog, and then that is another Pachaka. Mini Sanrio. Yeah. I think you're gonna like this. Look down there. It's so Wow, this is so cool. Kan? Do you know which one I very Minecraft? Huh? Got Minecraft too? I mean, guess which one I very I think what's inside is this 6 ringgit. Huh? What? The Hello Kitty doll. But then I want the 12 one. Hmm? It's a sticker. I can put it on my computer. Wait, this is 6?
But this is Hello Kitty. Not now. Play first. I don't know if Daddy wanna buy this or not. How many? That one is also Maybe. 6. Huh? What are those? Can I see? That one is Sanrio DIY. Can I see it? Cannot. You are too heavy. Let's go. Okay, come. What are we waiting for? Let's go. Mana-mana je. You choose. You choose. I choose, no. Here, got. Maybe we can have the bigger one. No bigger one. It's okay lah. This one. Tak. Letak abang punya shoes here. No, this is the kids area. The kids Yeah. and the grown up is top. Okay. Mine. Daddy. Tak muat. Kena satu-satu. Okay. Daddy? Top. Help Daddy. Ew, stinky. Big. Susun. Dah, okey je. Ambil gambar. Zaitun. Zaitun. K1H6, K05 and K03. Tak ambil gambar, video je. Okay, let's go. Happy playing. Have fun, okay? Sayang, as usual Mami tunggu dekat mana ya? Kita tunggu kat mana Dede? Tu macam Oh, tu macam private reserve. Bagi tahu dia orang dulu kita kat mana. Amy, Kyra. Mana Kyra? Kyra, Mami show you. Ya, first Mami show you kat mana Mami tunggu. Come. Come. Buat yang baru lah. Okay, dah 3 jam dah kita orang kat sini. Itulah. Maybe kejap lagi keluar kot. Sebab tak payah lama kat sini. Asal makeup macam ni. Saya tak payah lama kat sini sebab kejap lagi nak settlekan homework anak. Esok dah sekolah. Hari ni hari Ahad. So, dia orang punya homework tak settle lagi. Nanti saya akan, kiranya nak balik cepat lah untuk settlekan homework dia orang. Sebab hari ni datang tak plan. Kiranya semalam dia orang tak siapkan semua homework. Ada lagi homework yang pending. Lepas tu kat rumah sekejap lagi saya nak balik nak gosok baju. So, macam banyak lagi lah benda saya nak kena buat. Masih buat kerja. Banyak lagi kerja tak settle. Entahlah kerja ni tak pernah settle kot. Banyak sangat. Okay, so sekarang ni kita stop sekejap main. Dan saya pula stop buat kerja. Sebabnya kita orang nak makan. Makan pun dekat dalam jungle gym ni juga. So sekarang ni saya bawa buku untuk Amy buat homework. Main-main tu mesti kena ingat homework kan abang? Betul tak? Ya. Kita tengok homework Amy Haras ni banyak mana ni. Ni tak tahulah homework dia kumpul ke apa. Sebab bila dah darjah 3, cikgu dia tak inform tau. Cikgu tak inform dekat dalam grup homework apa yang ada. Since dia masuk darjah 3 ni lah. Kalau macam darjah 1, darjah 2 dulu, cikgu still bagi tahu kat dalam grup hari ni ada homework apa semua. Oh ya ke? Saya tak ingat. Amy cakap darjah 2 pun dah tak. Darjah 1 memang cikgu bagi tahulah homework apa ada semua. Bila darjah 2, pandai-pandai lah ingat sendiri kan abang kan? So, ini ni homework ni yang awak kumpul lama-lama punya ke apa ni? Kenapa banyak sangat homework tak siap ni? Lama sangat kumpul. Ni homework dalam 1 minggu. Patutlah Syed tak ada homework je hari biasa. It's okay. Tak apa buat. Tengok banyak ni Ni termasuk dengan sekolah agama dia lah. Sekolah agama dan juga sekolah SK. Okay. Dah siap matematik? No. Your gigi dah okey dah yang semalam tu. Tak sakit dah kan? Dah tak masuk apa-apa dah. Yang lain jaga gigi okey? Dan dalam 2-3 bulan ni memang kerap sangat pergi dentist tau. Untuk anak-anak dah beribu dah habis. Berapa ribu dah? Itu 500, itu 500.
11,000 dekat 2,000 dah. Dalam 2 bulan saja 2,000 habis untuk rawatan gigi dia orang. Itulah tak jaga lagi gigi. Tak tahu nak salahkan mami ke nak salahkan budak-budak ni. Mungkin mami tak jaga betul-betul gigi dia orang masa kecil. Alamak, dah tak ada bateri. Makan. Okay. Tengok your food mana. Anak-anak ni order kids meal. Khaira, stop. Screen time. Makan first. Daddy, Khaira kan dia dah start nak dengar tau. Letak dulu. Kena dengar. Tak nak? Use your hand lah. Bagi tu mami punya phone. Jangan keluar. Okay. What is this? I think donut. Donut. Donut ball. What we call this? Donut hole. Donut hole? Dia punya lubang. Orang potong lubang dia tu ada buat yang circle tu. Tapi dia letak. Dia keluarkan tu masak. Ya, yeah, okay. Sedapnya nampak. Mami lapar ni. Nak. Sekarang dah pukul 4. Hampir pukul 4 dah. So almost 5 hours kita orang dalam ni. Budak-budak ni kalau main kat dalam ni memang lama. Memang tak nak balik ya semua orang. Okay, sekejap. Okay. This is video. Sekejap lagi mami nak take picture. Ya? Dah balik. Cepat, last one. Cepat, last. Go, last. Last one. Khaira, last one. Very last. That one, go. Okay, let's go. Say bye-bye. Bye. Okay. Remember what she said? What? I don't know, you ask Daddy. Dah settle. Hi. Tak habis saya. Dah settle pergi main-main. Yo, so sticker. Dah settle pergi main-main. Sekarang ni waktu makan. Sekarang Ni buy sticker. Cik kena pau je. Sekarang kita nak ke mana? Nak pergi makan Sushi tak? King. Sushi King. Amy nak makan sushi. Mami masa. Bukan? Okay, Daddy. Cancel dia. Amy tak nak. Dah jom lah. Jom. Now, makan dulu untuk dinner. Sedap susu. Yang mana sedap? Ni. Ya, itu sedap. Tapi Khaira tak suka. Tak ada. Dah kalau ada, ambil lah. You can order, you know. Ambil ayam. Yes. Okay everyone, sampai sini saja vlog saya untuk hari ni. Esok dah nak kena kerja dan back to real life. Tak ada dah main-main. Kerja pula seminggu and then baru boleh cuti balik kan. Okay, so itu saja. See you in my next video. Bye. Assalamualaikum.